Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahman bin Razwan. Nombor metrik saya 076380. Pada hari ini saya akan membentangkan test 2 yang diberikan. So, untuk bahagian pertama ini adalah bahagian maindet, di mana bahagian maindet ni kita akan hubungkan semua page, iaitu 3 page, page home, page package dan page destination di dalam satu kod. So, untuk bahagian pertama ni kita akan tengok pada bahagian widget bit. Widget bit ni akan menghubungkan current page untuk setiap page. So, dekat sini kita ada page home, page package dengan page destination. Untuk bahagian bawah ni kita ada return stop for, di mana dekat sini kita boleh ubah kita punya app bar. So, dekat app bar sini kita letakkan background color kita warna hijau. Kemudian kita boleh ubah size mengikut yang kita mahu. Baik, untuk yang bawah ini bahagian widget my drawer list ni adalah bahagian kita meletakkan ikon di dalam dashboard. Untuk dashboard saya akan tunjukkan selepas ini di dalam apps. So, untuk home kita menggunakan ikon house, kemudian package ikon tiket, dan destination kita menggunakan ikon map. Itu saja untuk bahagian mainnet. Kemudian kita pergi ke bahagian home. Untuk bahagian home ni kita akan assign semua info yang kita nak letak dalam page home. So, dekat sini kita akan letak kita punya title home. Kemudian kita akan letak kita punya tagline travel with us, makan angin travel. Kemudian kita akan letak kita punya contoh gambar menggunakan image asset. Kemudian kita akan letak nombor telefon dan Gmail. Ini kita pergi kepada bahagian package. Sama sahaja, di bahagian package ni kita akan letak semua info yang kita nak letak di dalam layout package. So, dekat sini bahagian package kita akan letak semua info-info, di mana kita akan letak gambar dan package yang kita jual di dalam app ni. Untuk app ni kita meletakkan Krabi 4 malam bahagia 700. Kemudian Pattaya 3 malam 1000. Dan untuk pergi pada destination. Okay, untuk destination ni kita akan ceritakan sedikit detail berkenaan package yang kita bagi dekat dalam app ni. So, dekat sini kita ada detail berkenaan Krabi, berkenaan Pattaya, berkenaan tiket. So, kita akan tengok pada bahagian app kita. So, dekat bahagian app kita ini adalah kita punya page home, di mana kita akan display kita punya headline iaitu home, dan kita punya deadline dan gambar, nombor telefon dan Gmail. Dan kita akan tekan 3 garis ini untuk kita pergi kepada bahagian dashboard. Untuk bahagian dashboard ni kita ada features untuk home, package, destination dan close app. Kita tengok kepada bahagian package. So, dekat package ni kita ada 2 package, iaitu package Krabi 4 malam 700, kemudian package Pattaya 3 malam 1000. Kita akan pergi pada bahagian destination. Okay, untuk bahagian destination ni kita ada 3 info berkenaan package kita, iaitu Krabi, Pattaya dan Phuket. Untuk bahagian ni kita perlu scroll ke bawah sedikit seperti ini. Okay, ini untuk layout destination. Dan kita adalah close app. So, bila kita tekan close app ni, dia akan tutup kita punya application. So, saya rasa itu sahaja daripada saya. Cukup keadaan ni. Sekian, terima kasih.